Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nampak saya cepat angkat tangan. Dan sambilan tu cuba you teka dulu pokok apa yang saya tunjuk ni sekarang. Boleh tak? Nampak tak pokok ni? Okey, kalau tak nampak saya tunjuk dia punya bunga dulu, boleh? Ni bunga dia. Cepat. Bunga apa ni? Cepat. Cuba teka dulu yang ada kat dalam majlis kita pada malam ini, majlis yang amat bertuah bagi mereka yang sebenarnya nanti saya tunjuk balik pohon ini. Okey, pokok ni sebenarnya adalah satu daripada ibu kepada jawapan banyak daripada masalah penyakit gout, arthritis, sendi ataupun otot-otot kita yang selalu rasa macam sakit, terutama sekali bagi mereka yang sakit tanpa sebab. Kadang-kadang kalau sakit disebabkan kita main bola ataupun kita jatuh ataupun kita accident apa tu lain cerita, faham tak? Tapi ni sakitnya yang amat sangat, dan saya nak cerita malam ni antara penyakit ataupun sakit-sakit yang paling sakit di dunia. Saya ulang the most painful disease in the world. Bukan satu yang saya bangga. Bukan kita nak war-warkan tentang I nombor satu, boleh tahan sakit dan sebagainya, tapi ini semua aturan Allah. Dan malam ni siapa yang bertuah dapat bersama dengan saya, silalah share dengan kawan, semoga mereka pun dapat ilmu yang saya nak kongsi dengan anda. Soal you nak tak nak bahan yang saya nak offer pada you malam ni, itu soal kedua. Tapi soal pertama, siapa yang nak hilang pain, sakit. Saya nak ulang sakit. Dan sakit ni terutama sekali yang diasaskan oleh penyakit gout dan penyakit arthritis, termasuk rheumatoid arthritis. Tahu? Okey. Dan siapa yang sakit-sakit sendi ataupun tulang yang doktor kata dia dah tak tahu nak buat apa, sila duduk dulu kat sini, dengar elok, mana tahu insya-Allah saya boleh bantu. Okey, macam tu. Siapa kat sini yang dah pernah kena gout atau arthritis? Tulis kat situ sekejap. Ataupun adik-beradik yang you paling you sayangi, terutama sekali mereka, kalau nak kata yang berumur, zaman sekarang ni gout, orang yang 17 tahun pun ada gout. Macam mana tu? Dulu you tak pernah dengar, bawah pada 30-40 kena gout atau arthritis. Sekarang dah ada. Okey. Sambung dulu, tulis sambilan kita dengar Azim kata yes, you tengah berada sini. Terima kasih. Jam ajar pun Jam Hajah R. Nama tu best. Okey, apa buluh lemang? Okey, Cun. Siapa just followed me tu? Okey, thank you very much. Last kali daripada Indonesia, Hadibiah. Okey, terima kasih Bu, ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian. Sama ada you di Indonesia, di Brunei atau Singapura atau di Malaysia sendiri. Bersama dengan saya, kalau anda pernah dengar, saya dulu banyak kali dah cerita dan tak baik saya ulang-ulang cerita kanser saya. Tapi sebagai satu orang panggil sampel ataupun sebagai satu contoh supaya testimoni yang saya bagi ni adalah dari saya sendiri dan bukan dibuat-buat. Anda pun dah tahu saya kena kanser pada 2001 dan telah pun sampai botak kepala semua, you tahulah, kena kemo dan sebagainya. Kita cepatkan cerita, Tuhan bagi rezeki jumpa RX Water. Ingat tak yang dipelajari oleh fahaman tentang Zam-Zam Water. Tak apalah, dah habis 10 tahun kemudian Tuhan bagi rezeki untuk sebarkan air RX Water tu. Dah cun dah. Tapi dia dah lupa diri. Manusia ni memang macam tu. Bila dia dah baik, dia dah mulalah buat cerita-cerita, nak berniaga tu, berniaga ni. Jadi saya melalui proses yang cukup pedih pada masa tu sebab kena lagi sekali. Dan bila kena lagi sekali tu, anda pun tahu kan, saya lari daripada hospital sebab hospital nak buat biopsi, nak buat scan dan sebagainya. Dan dia kata, ikut cerita you tu memang you dah kena lagi sekali dan you tak ada jalan lain, kita kena repeat. Bila saya kata dengar je kena repeat tu, saya terus lari dan tukar sistem daripada perubatan moden, kita buat secara alami. Pakai apa? Pakai DND diet tu. Tak apa.
Siapa yang tak tahu DND Diet, lain kali kita cerita ataupun you contact kita punya HQ, dia orang boleh hantar e-book pun. Tahu e-book tak? Dia boleh hantar melalui online, apa cara yang protokol you nak buat pagi, petang, malam. Itu saja. Alhamdulillah sudah membolehkan saya, orang kata apa, dalam inverted commas lah, cured. Jadi Tuhan bagi rezeki, selalunya kita tunggu 5 tahun kemudian. Selepas doktor kata clear, baru kita kata cured. Faham tak? Jadi Alhamdulillah, saya sampai sekarang, kanser tu saya rasa Alhamdulillah. Cuma saya ingatkan dah habislah dugaan yang paling besar dalam hidup saya kan. Beberapa tahun kemudian, tak sampai 3-4 tahun kemudian, saya dapat satu petanda lain pula. Saya masa tu tak ada sangat makan benda bergula, ataupun saya memang jagalah kan, sebab kita dah tukar pakai diet untuk lawan kanser dan berhasil. Tetapi rupa-rupanya ada satu lagi dugaan yang Tuhan bagi, yang kalau saya bandingkan dengan kanser, saya ulang, kalau saya bandingkan dengan kanser, yang ni lebih teruk, lebih sakit dan lebih sengsara. Kanser sebenarnya, kalau waktu awal-awal you jumpa dia tak sakit. Bila dia tak kena organ-organ yang berkenaan, dia tak adalah sampai you nak rasa tak boleh tidur dan sebagainya. Tapi dimulakan dengan ibu jari besar saja. You all tahu kan, siapa pernah kena gout tadi, tulis kat saya sekejap. Saya lupa nak baca tadi. Maaf ya, siapa yang ada gout tu faham lah kan. Selalunya dia bagi signal, dia suka kat tempat seperti ibu jari. Dalam bahasa sains dia boleh namakan podagra. Podagra ni sampai dia bagi title dalam penyakit gout ni, siapa mula dengan petanda lisen awal, macam kena dapat lisen pula. Dia mula menyala kat situ, siap. Kadang-kadang you tengah tengok TV je, kadang-kadang you tengah baca newspaper. Masa tu masih lagi rajin baca newspaper, faham tak? Ni lebih kurang 13 tahun yang lepas tau. Dia kena sikit-sikit dulu, tapi sikit-sikit dia pun dah mula bengkak. Saya heran, bengkak cuma kat ibu jari, tapi tak boleh pegang dia, tak boleh sentuh dia. Macam mana tu? Bila pergi masa tu pergi farmasi cepat-cepat. Saya duduk kat Subang Jaya, saya masih ingat farmasis tu. Ada seorang budak tu, dia kata, abang kena ambil ni, ambil lah. So, adalah nama ubat painkiller. Lepas tu satu lagi untuk, dia pun tak tahu kata gout lagi. Dia ingat cuma sakit bengkak, inflammation biasa je. Saya pun pendekkan cerita, bila hilang sakit, painkiller lah dia bagi, betul tak? Maka rasa-rasa macam okey. Tapi dengan gout ni, takat painkiller biasa, takat orang panggil apa, Ponston ke, ataupun ambil ni lah, ubat-ubat Voltaren ke apa, dia tak jalan. Saya pun heran. Lepas seminggu sebagai doktor, kita kena pergi cari doktor lah kan. Okey. Rupa-rupanya lepas seminggu dia reda. Penyakit gout ni dia funny. Kadang-kadang dia datang, kadang-kadang dia pergi. So peringkat awal dulu sebulan sekali atau sebulan 2 kali dia attack, okey lah kan, boleh tahan lagi kan. Tapi bila dia datang setiap minggu dan kadang-kadang sekali attack tu sampai 5-6 hari, tak tahan bang. Itu baru kat ibu jari. Saya cepatkan cerita, okey. Masa tu saya masih lagi berani buat rawatan sendiri lah sebagai doktor. Takkanlah kita tak tahu langsung kan, buat juga rawatan. Rupa-rupanya dia boleh naik sampai ke mana? Ke kaki sebelah. Kaki sebelah tak apa juga, dia patah balik ke ibu jari. Dia ni macam orang kata apa, pergi ronggeng ke, atau dia pergi karaoke ke, sekejap dia pergi sana, sekejap pergi sini, faham? Dan bengkaknya bila dia datang tu, Masya Allah, memang tak boleh jalan. I think you all tahu kan? Tak apa. Itu tak apa lagi. Lepas tu bila dia main kat jari-jari lain pula, maka dia dekat nak tangkap 5 jari kaki kanan saya ni. Dia fokus kepada ibu jari dan jari ketiga je. Cukup. Dia ni nak bagi tahu kat you all, bila dia datang tu memang you tak boleh tidur. Kalau lagi tak ada painkiller, memang you tak boleh jalan. Dan ramai orang kena injection pun, pergi hospital, dia inject dulu. Barulah kekuatan painkiller tu boleh lawan dengan gout ni. Bayangkan, kalau ubat painkiller, non-steroidal anti-inflammatory drug, NSAID tu saja tak boleh baik, yang ada steroid semua tu kan.
jadi kena injection. You bayangkanlah sakit macam mana. Tak apa. Bila orang kata sakit gout ni adalah sakit yang paling tersakit di dunia, saya tak faham. Saya ingatkan, alah, siapa yang sakit mesti dia kata dia yang sakit, betul tak? Tapi bila dibuat kajian demi kajian, saya tengok, Masya Allah, still number one sakitnya. Mana saya tahu, rupanya saya sendiri melaluinya bila naik ke lutut, memang dah tak boleh semayang. Maksudnya tak boleh semayang duduk, tak boleh berlutut, dan lebih daripada 3 tahun dia naik TOFI. Tahu TOFI tak? Dan siapa yang tengok gambar video saya upload semalam dengan hari ni tu, kan you nampak tak kaki saya dah mula bengkak, lepas tu dia timbul macam ketul-ketul. Tahu? TOFI. Macam tumor pula kan. Tapi kita dah tahu masa tu kena pergi jumpa rheumatologist, kena jumpa pakar dalam gout ni kan. So saya pergilah jumpa. Masa saya pergi jumpa tu, baru saya tahu rupanya punya ramai orang ada masalah sendi, tak semestinya gout saja, arthritis, rheumatoid arthritis, sakit-sakit ni lah, spondylosis dan sebagainya ni, Masya Allah. Dia orang tu dengan sarafnya tersepit, ototnya jadi dah keras. Allahu Akbar. Okey, beratur you nak jumpa doktor ni. Doktor ni nak tengok saya macam kalau boleh 5 minit je. Sebab apa? Ada lagi berpuluh-puluh orang tunggu dia. Punya ramai. Jadi tuan-tuan sekalian, ada lagi tak yang you tahu siapa yang tengah sakit ni? Jangan kata kat dia malu nak keluar cerita supaya jangan sengsara seorang-seorang. Sebab malam ni saya nak bagi harapan. Dan insyaAllah ada bantuan yang lebih, orang kata apa, mujarab daripada yang lepas-lepas. Saya kan dah 13 tahun, jadi masuk tahun ke-5, ke-6 dah naik TOFI dan sebagainya. Doktor dah bagi allopurinol, suruh makan sampai mati. Maksudnya makan selagi tak baik. Kau takat allopurinol, you ingat boleh baik ke? Sebab apa? Kalau cuma disebabkan you suka makan daging, orang selalu tuduh makan daging, makan apa lagi yang menyebabkan naik uric acid ni? Cepat. Sakit gout ni selalu makan apa? Makan seafood, yes. Ataupun makan makanan-makanan yang organ food, meat, dalaman organ binatang kan yang kita makan tu kan. Selalu orang salahkan itu. Saya cuma kena belacan je, dah memang menyala balik. So lambat laun you yang sakit gout ni, you akan tahu sendiri you sakit dan allergic kepada yang mana satu. Tak semestinya saya tak boleh makan belacan, you tak boleh makan belacan. Setengah orang boleh makan daging tapi dia tak boleh makan udang. Faham tak? Ini lain orang, lain dia punya kesan sampingan yang dahsyat-dahsyat ni. Jadi saya fikir-fikirkan balik. Saya dah boleh kontrol, tak makan daging-daging, no problem. Tapi sakit juga. Lepas tu saya buat apa? Saya tukar, saya buat keto diet. Pernah dengar keto diet tak? Keto diet ni kurangkan gula semua, tak ada karbohidrat semua, tinggikan benda-benda berdaging lah pula. Sebab ada pula kajian mengatakan bukan disebabkan daging saja yang menyebabkan you kena gout ataupun orang yang kena arthritis ni, faham tak? Tetapi dia kata disebabkan oleh gula. Betul pula tu, gula ataupun yang lebih tepat ialah fructose. Tahu fructose? Fructose ni selalunya buah-buahan yang manis-manis. Saya kan bila tukar diet dulu daripada diet biasa kepada whole food plant based, memang saya banyak makan buah-buahan. Termasuk jus. Saya banyak buat jus dahulu. Mungkin kata doktor tu, you banyak sangat minum jus, boleh kena ni. Lepas tu saya fikir-fikir balik, oh kalau macam tu orang yang makan apa lagi yang kena gout ni? Oh, tengok-tengok rupanya siapa yang suka makan makanan yang processed. Berarti dalam processed food dia selalunya ada sweeten ataupun artificial sweetener. Tahu? Pemanis tiruan seperti apa? Maltodextrin, aspartame dan lain daripada tu banyak sangat bahan-bahan yang toksik seperti pengawet, pewarna, penyedap. Tak usah cerita lah yang tu. Kalau you ambil fast food zaman sekarang ni ada lebih kurang 50 ke 60 bahan yang toksik.
dalam dia untuk menahankan supaya dia tahan lama. Tak percaya, you buat kajian dengan sausage. Orang dah buat sausage, burger tu semua boleh tahan sampai 6 bulan. Tak basi. Tak gila kau? Okey, bukan dalam fridge tau. Kalau letak di luar elok-elok. Jangan kena angin semua tu, letak je kat dapur. Tengok 6 bulan kemudian. Boleh makan lagi. Jadi, kalau dia masuk dalam perut kita, apa yang terjadi, dia juga boleh merosakkan. Okey, ni dia. Bila kita belajar betul-betul malam ni, kenapa gout atau arthritis atau tulang kita boleh rosak dan boleh naikkan masalah rheumatoid arthritis pun, maksudnya disebabkan autoimmune. Tahu autoimmune tak? Body kita lawan diri kita sendiri. Adalah perut kita, usus kita, semua GIT kita tu adalah tempat asalnya dia boleh bermulanya sakit gout, arthritis atau rheumatoid arthritis. Ataupun penyakit lain lah. Tapi kan kita nak fokus gout dengan arthritis malam ni. So, apa jadi ialah bila makanan, saya ulang, processed food, banyak fructose ataupun carbohydrate refined, ya. Lepas tu banyak dengan daging-daging yang tak organik. Saya ulang, yang tak organik. Itu tak berarti you boleh makan semua daging pun, kena hati-hati. Sebab dia masih tinggi dengan purine yang menyebabkan keluar uric acid. Gula, ujung-ujungnya boleh jadi uric acid. You heran macam mana fructose ni, gula-gula manis ni semua boleh jadi uric acid. Itu sains. Dah dibuat kajian, betul. Jadi, ujung-ujungnya bila jadi uric acid dan sebagainya tu, dia akan crystallize tempat yang saya kata tadi, yang sakit menyala gila-gila tu. Okey, kalau dia menyala kat lutut, sekian. Kadang-kadang dia boleh pergi ke mananya saja. You pernah dengar tak orang sampai kena kat belakang? Ni yang cakap ni pernah kena kat belakang, gout. Lepas tu dia tolaknya apa? Kan saya tunjuk jari saya ni dah bengkok ni, betul tak? Mana ni? Ni tak ada ni. Ni ada. Ada pun dah hilang dah sebab ada carpal tunnel. Sini pun ada gout, sini pun ada gout. Kau sampai ujung jari, sampai ujung lutut, kaki. Lepas tu sekali tu dia pergi ke belakang. Lepas tu dia pergi ke saya punya ni, apa, collarbone. You pernah dengar tak ada kawan, saya tak kena benda tu, insyaAllah. Tapi kawan saya tu buat cerita, dia bila kena tu, doktor diagnose dia macam tulang ni dah lari. Ingatkan dia spondylosis cervical aja. Ni kan ada orang boleh lari-lari tulang semua ni kan. Rupanya gout dah ada kat base stem. Base stem tu maksudnya pangkal otak. Apa jadi? Hampir dah kena mild stroke dah. Nak kena stroke, dan kalau dibiarkan dia boleh meninggal sebab dia tak boleh bernafas, kata dia. Ni cerita real lah. Okay, tak payahlah sebut nama dan sebagainya. Faham tak? Dan you bayangkan, kalau tak dibetulkan dia, tak dicepatkan, kurangkan dia punya uric acid dan sebagainya, memang dia akan meninggal. Rupanya gout sampai begitu teruk sekali. Saya pun tak sangka, orang kata sampai naik ke telinga boleh, betul. Ni Kak, nampak ni. Bukan saya megah nak tunjuk sakit. Tak mungkin itu peribadi yang saya nak tunjuk. Tapi saya nak buktikan pada you, dia boleh pergi ke mana pun secara realitinya. Betul lah penyakit tu bukan saja paling sakit dan paling agresif. Baiklah, ujung-ujungnya katakan you dah jaga diet, you dah jaga semua, you dah makan ubat doktor semua, tak baik juga. Macam saya dah jumpa berapa doktor, berapa formula saya keluarkan sendiri untuk diri saya sebab dia baik sekejap, lepas tu dia datang lagi. Dia baik sekejap, dia datang lagi. Ada sebab yang saya lupa dan malam ni saya nak keluarkan cerita tu. Ready? 24% daripada penyakit gout dan arthritis ni, semua penyakit sendi yang kasar-kasar ni, adalah disebabkan oleh genetik. Dulu, you pun pernah dengar kan, selalunya saya kata jangan salahkan genetik. Selalu salahkan apa? Salahkan makanan, gaya hidup, stres pun betul. Bahan toksik, ya, orang yang masalah minum bir semua tu lagi senang. Kena gout ni semua, faham tak? Tapi rupa-rupanya familial gout. Pernah dengar perkataan familial? Perkataan asalnya family. Kalau you ada family ataupun adik-beradik, terutama sekali ayah, mak, atuk, nenek yang ada gout atau arthritis ni, yang tak ada jawapannya, buatlah apa pun, maka
Kalau kena juga, you kena lawan lebih kuat daripada orang biasa. Berarti sebab itulah lepas saya buat operation 2 tahun lepas, saya buat operation belakang, masuk skru semua, alhamdulillah dah lega. Lepas tu sebelum tu saya dimasukkan ke hospital disebabkan oleh radangan. Sebab gout ataupun arthritis ni semua ni, dia asal usulnya adalah disebabkan oleh tadi pemakanan, gout pula gut, GUT. Lepas tu dia boleh menyebabkan radangan, inflamasi kat joint, bengkak, merah, sakit, tak boleh jalan, kena pakai wheelchair, kena injection. Dan saya satu ketika sebelum tahun lepas tu, lebih kurang tahun 23 kot, 2023 tak salah saya dimasukkan ke dalam hospital. Sebab selepas saya operation buang keluar gout saya, ini salah satu lagi nasihat saya, jangan operate gout sewenang-wenangnya. Sebab bila dia datang balik, dia attack balik, dia macam marah, satu badan you akan jadi lingkup. Saya hampir 2 bulan tak boleh makan apa, tak lalu. Saya kena drips hampir 2 minggu untuk kembalikan apa orang panggil hidup saya ni lah. Dah kira nak pergi dah masa tu. Jadi tuan-tuan sekalian, cukup dulu saya cerita background saya. Setakat mencari ubat-ubatan tu dah orang kata apa, tak larat dah. Tapi saya tak pernah berputus asa. Sebab itulah mungkin ada hikmahnya Tuhan bagi kita bertemu malam ni. Maka saya mencari-cari, saya kata mesti ada cara lain. Lepas tu bila saya tengok-tengok, ada seorang profesor ni. Ni saya nak cerita. Formula malam ni sebenarnya dibantu ataupun diformulatekan oleh seorang profesor, namanya Profesor Fazilah. You boleh check dia punya background. Orangnya amat terkenal di Universiti Malaysia Terengganu. Ya, jadi saya banyak bekerjasama dengan beliau. Beliau lah tunjuk ajar semua tu. Jadi pokok-pokok semua ni dia yang ajar, dan formula tu saya suruh dia jaga. Sebab saya kata saya pening kepala nak tengok apa, kalau takkan nak potong-potong buat teh je dengan pokok-pokok apa ubi-ubi ni atau akar-akar ni, saya pun boleh buat. Tapi saya nak you sebagai pakar. Dia ni adalah profesor dalam herbal medicine. Dia punya thesis dia banyak berkisar kepada polyherba. Oh, saya minat sangatlah kalau polyherba. Poly ni maksudnya banyak herba, bukan satu, ya. Dan sebab itulah baru saya tahu kalau saya cuma minum apa teh daun salam aja tak jadi. Cuma adalah sikit kesan-kesan dia tapi tak ngam. Kalau ambil takat 2, ada yang sesuai. Malam ni saya nak bagi 5 bahan yang telah kita kedepankan. Saya mulakan ni semua adalah kajian yang telah dijalankan, dan kajian tu ada dibukukan kat sini. Kalau you nak tak payahlah kot kan. Biar saya je belajar, you baik cukup. Okey. Saya mulakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Saya mulakan dengan daun salam. Jadi kita banyak nak jaga apa tadi saya kata gut, usus, lepas tu sendi-sendi, tapi yang paling menjadi isu ialah buah pinggang. Siapa yang boleh jaga buah pinggang dengan betul supaya dia boleh flush. Uric acid tetap akan apa ada, you pun ada uric acid, dia keluar sendiri dari dalam badan kita pun, dia keluar sendiri, diperlukan untuk body kita. Tapi kalau tinggi sangat dan dia tak boleh flush, dia tak boleh tahu flush kan, tak boleh keluarkan, tak boleh erase dalam hidup you pula, dalam kidney tu, dalam body perlu uric acid. Tapi kalau lebih, saya kata apa, tak boleh buang. Dia nak dimulakan dengan daun salam. Pernah tengok daun salam? Alah, yang ni you boleh tanam sendiri. Ni pokok belakang rumah I, baru saya petik tadi. You boleh ambil. Orang selalu suruh buat 5 lai masuk dalam air panas, rebus dan sebagainya. Saya dah buat semua tu tak jadi juga sebab dia ada formula sebenarnya. Dan you tak boleh ambil sebarangan. Tua sangat tak boleh, muda sangat tak boleh, jenis pokok dia kan ada macam-macam daun salam ni. Tapi tak apa. Yang penting ada orang dah bantu kita, Profesor Fazilah dengan baik hati. Dan lepas tu dia kata tak cukup sebab daun salam ni dia memang popular, terutama sekali di Indonesia, di kawasan tropika, ramai orang pakai sebab dia boleh menurunkan uric acid. Okey, tetapi orang lupa kepada satu lagi bahan utama.
Kenapa sakit-sakit boleh berlaku kepada orang arthritis pula? Namanya ialah fibrin. Tak apa, you tak faham tak apa, tapi fibrin ni adalah bila body kita nak ada inflamasi. Nak ada, belum ada lagi pun, dia dah mula datang. Fibrin ni adalah bahan-bahan yang menyebabkan blood kita akan tutup, clot. Tempat-tempat yang nak luka, nak meradang dan sebagainya, dia dah sedia. Tuhan ni dahsyat, dia sediakan benda ni halus. Kalau uric acid tu macam pin, macam jarum, fibrin ni macam rambut-rambut kecil tu, faham tak? Kalau dia banyak sangat, dia menyebabkan you kena radangan yang cukup dahsyat. Jadi kita pakai daun salam juga, yang tu bagus untuk mengurangkan bahan-bahan ni, terutama uric acid. Nombor 2 ialah ni. Gambar ni, cepat. Sila tulis kat saya. Gambar apa ni, cepat. Ni, nampak misai dia tak? Saya dah sebut perkataan misai pun, tulis. Cepat ni. Cuma kita tak pakai misai bunga yang ungu. Jenis bunga ungu, tapi daun dia tu yang kita pakai. Mana dia? Nama apa, cepat? Misai kucing. Pandai. Orang-orang Indonesia dah jawab tu. Cepat. Mana kita kat Malaysia? Nampak kan? Misai kucing ada 2 jenis. Satu yang putih bunganya, satu yang ungu. Yang kita pakai yang ungu. Faham tak? Yang ni yang sebenarnya yang boleh cun, boleh lawan. Dan Alhamdulillah, so far 2 ni, daun salam dan misai kucing adalah yang terbaik untuk jaga buah pinggang. Terutama sekali misai kucing. You buatlah kajian sendiri. Bahkan Dr. Fazilah ni pun dah banyak orang kata apa, tengok research bukan dalam negeri saja, di luar negara pun dia confirm yang misai kucing ni ada kebaikan. Cuma disebabkan ni adalah herba Nusantara, dia belum lagi lah popular satu dunia. Maka kita lah nak kena kedepankan, macam orang kenal tongkat Ali lah. Sekarang kan tongkat Ali semua dipegang oleh Germany. Germany yang nak pegang patent right semua. Kalau kita tak jaga, misal kucing ke, apa lagi tadi, daun salam ke, lingkup nanti orang ambil. So, sementara tu misal kucing adalah untuk flush out. Dia yang saya kata tadi, kalau lebih uric acid, lebihnya fibrin tadi, ingat tak saya cerita untuk penyakit arthritis dan gout, dia boleh bantu. Baik, apa cerita pula dengan rheumatoid arthritis atau sakit-sakit inflamasi yang tak bersebab? Tahu-tahu sakit dia. Pernah tak you all dalam ni majlis kita ni yang sakit dia tak, doktor kata dia pun tak tahu, dia X-ray tak nampak tulang rosak, dia MRI pun tak nampak, dia scan ke, dia ultrasound apa pun tak nampak. Kok lah nak nampak? Kalau MRI tu saya punya kristal semua ni boleh nampak ni, kalau PET scan semua boleh nampak tau. Dia ketuk-ketuk kecil-kecil tu, jangan main. Tapi tak apa, kita bagi you pula namanya temulawak. Okey. Tadi bila saya suruh pembantu saya beli, dia beli yang ni dulu. Yang ni adalah kunyit. You jangan yelah boleh pakai kunyit, tetapi kunyit kena pakai lada hitam lagi, kamu faham tak? You pakai ni. Apa ni? Ni apa dia? Cepat. Ni namanya temulawak. Okey, saya cuba patahkan. Saya patahkan 2. Nampak tak? Dalam dia kuning dia lain macam. Kalau yang ni boleh tak patahkan? Yang ni kuning ni lain kan? Dia kuning yang lebih orange. Yang ni kunyit. Okey? Yang ada turmeric semua tu kan? Tapi yang ni nampak tak? Dia ada putih-putih sikit kat luar, tengah-tengah dia orange. Yang ni adalah temulawak. Ada orang tanya, Dok, you cakap temulawak banyak kali ni, nanti kalau I makan temulawak ni jadi pelawak tak nanti? Kau lawak lah. Bila kau kena besok, kau cuba melawak tengok. Memang menangis seorang diri, babe. Okey. Temulawak adalah untuk jaga juga buah pinggang. Tetapi dia lebih kepada disiapkan untuk jaga hati, liver. Semua-semua ni ada kaitan dengan bahan toksik, nak buang, nak proses dan sebagainya. Kelang ni 2, kidney dan hati adalah yang paling mustahak. Sebab tu bila kita makan ubat untuk gout atau untuk arthritis, dia cuma nak hilangkan pain. Pain tu asal-usulnya inflamasi. Inflamasi asal-usulnya ialah disebabkan buah pinggang dah mula rosak, disebabkan banyak makan painkiller, banyak makan gula, banyak makan purin. Dah mula faham?
Jadi kalau kita dah faham sebab musababnya, barulah kita boleh lawan. Jadi temulawak ni adalah terkenal untuk mengurangkan inflamasi. Macam omega 3 yang kita buat daripada sachet oil tu pun bagus. Tapi kita nak tambah lagi malam ni dengan temulawak, maka dia akan lebih bukan setakat renal, buah pinggang, tetapi juga hati. Cun tak? Saya memang mencari lama dah apa bahan yang boleh bantu jaga buah pinggang dan apa saya kata tadi? Hati. Baik. Last sekali. Nombor 4 sekarang. Kayu manis. Kayu manis ni selalu orang salah. You kalau nak buat sendiri pun, kalau you dah malas sangat nak cari daripada tempat saya ni, you kata you pandai buat sendiri, ambil yang mana satu cepat. Ni. Kalau you ambil yang ni daripada mana ni? Ni dipanggil kayu manis daripada kasia. Maksudnya jenis kasia yang datang daripada Vietnam, China, Indonesia. Tak salah, ada orang pakai ni juga, tapi dia punya keras lain macam berbanding dengan yang ni. Nampak tak? Dia macam cerut. Ada yang tebal sikit, ada yang nipis sikit. Nampak tak? Dia lembut, bulat tu. Kalau ni boleh dipatah-patahkan. Patah rugilah. Tak apa, saya patahkan. Nampak? Boleh patah-patah macam tu. Nampak? Yang ni yang dipakai, maksudnya dia punya kayu manis yang sesuai. Untuk apa? Untuk lagi sekali lawan inflamasi. Jadi siapa yang boleh jaga buah pinggang, siapa yang boleh jaga usus dengan baik, iaitu daun salam dan misai kucing. Siapa yang boleh jaga inflamasi, iaitu namanya tadi temulawak dengan apa tadi yang last sekali tu, kayu manis. Dan ujung-ujung sekali saya kata apa? Mestilah kita jaga semuanya berkisar dalam usus, iaitu bakteria kita. Rupa-rupanya ada. Dan adanya jawapan tu selalunya benda yang kecil-kecil yang you tak perasan pun. Ni selalunya kedai India yang banyak. Okay? Dan siapa tahu ni, tulis cepat. You dulu. Orang perempuan mesti pandai ni. Kalau you tak tahu ni, you tak kaki masak lah. You tak masak. Orang yang suka masak mesti dia tahu ni. Cepat tulis dulu. Pandai. Kan? Dah tulis? Ni, saya dah tunjuk dekat-dekat ni. Yes, jintan manis. Bukan jintan putih ya. Dan yang paling penting ialah dos dia. Berapa banyak nak masuk, berapa kering dia, berapa gram dia, dan nak jenis yang macam mana. Masya Allah. Yang ni kita kena hormat Profesor Fazilah lah. Sebab dia yang pandai semua-semua ni. Saya bagi idea dan dia dah menyelesaikan isu formula dan isu kita dapat kelulusan daripada KKM. Rupa-rupanya bahan ni dah ada dalam tangan dia dah lama dah. Cuma dia tak tahu macam mana nak sebarkan. Dan Alhamdulillah menjadi rezeki kita. Tetapi saya nak bagi tahu kat you, dia punya orang panggil apa? Ni test sampel dia, tahu tak? Orang panggil apa? Guinea pig lah. Macam orang kata apa, tikus untuk kita buat apa ujian. Tikus ujiannya ialah saya. Maksudnya dia dah buat ujian ni, barangan ni, produk ni, formula ni dah ada 10 tahun dulu. Cuma tak dikemaskinikan sekarang. Saya nak beritahu kat you, bila saya nak ambil kali ni, saya kata saya tak mau cuma baik sebulan, saya dah nak lancarkan. Secara diam-diam saya dah pakai ni lebih daripada 8 bulan. Dan bila 8 bulan ke atas nak masuk setahun ni, bila saya rasa dah confident, yakin, baru saya kata okey, kita kelangkan dia, kita buatkan dia. Maka dengan lafaz, dah sedia belum ni? Dah bersedia belum? Siapa bersedia cakap yes, bersedia. Sebab kalau you nak buat sendiri pun, I dah bagi bahan-bahan, boleh buat sendiri. Tak payah you tengok lagi dah. Tapi beginilah, kalau semudah tu, dah lama dah sakit saya hilang. Ni semua bukan saya tak pernah dengar. Dia punya herba-herba ni. Bahkan pernah makan pun dulu. Tapi cara dia, macam orang masak juga kan. Kalau salah masak, tak jadi. Tak boleh makan, betul tak? Kalau kamu makan juga, kamu boleh muntah nanti, betul tak? Dari segi ni, jangan salah ambil. Dan jangan salah nak rebus-rebus, nak masak buat sendiri. Sebab kalau dosnya salah, dia tidak efektif. Kalau dosnya over,
dia ada kesan sampingan. Okey, saya nak bagi tahu pada anda pada malam ni dengan lafaz. Boleh ni? Dah sedia belum? Dah kan? Okey, ini untuk saya dulu. Saya dah pakai masuk 9 bulan dah, alhamdulillah. Tuhan bagi rezeki dan namanya saya bagi dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ikhlasnya saya dapat kerjasama juga dengan Dr. Fazilah. Kena ambil permission juga daripada idea-idea mereka. Dan anda yang banyak membantu saya. Malam ini bukan nak jual produk. Malam ini saya nak jual harapan. Dan harapan inilah saya nak bagi pada anda sekalian semua untuk sebarkan satu dunia. Sebab produk ni bukan untuk orang Malaysia saja. Dia boleh diberi selagi mana manusia yang boleh kena gout dan arthritis. Maka terimalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dengan rendah diri dan dengan rasa syukur amat kerana memberi peluang untuk saya dah boleh main golf dan sebagainya. Nama produk itu ialah Suppress Pro. Okey, boleh baca tak? Dia terbalik tu, tapi cuba you baca. Suppress Pro. Okey. Kamera ni terbalik tapi namanya Suppress Pro. S-U-P-R-E-Z. Suppress Pro. P-R-O. Okey. Dan dia mestilah anda ambil lepas makan 2 kali sehari. 1 pagi, 1 malam. Okey. Ya, besar ni je. Kecil je. Okey. Ni 300 mg. Okey. Ambil 2 kali sehari. Kalau sakit tengah teruk sangat, ambil 2 pagi, 2 malam. Lepas makan. Kalau biasa je sakit-sakit, ambil 1 pagi, 1 malam. Kalau dah lega, dah rasa cuma tinggal bekas-bekas saja, 1 hari 1 cukup. Lepas tu tahankan sebulan 2, bolehlah you nak berhenti seminggu 2, tengok you boleh tahan tanpa berubat langsung tak. Tapi saya tak cadangkan 3 hingga 6 bulan pertama you berhenti. Sebab apa? Gout dan arthritis ni adalah penyakit kronik. Dan kita tak boleh buat macam ubat biasa, hilang sakit berhenti. No, that is not, ini bukan suppress yang untuk tujuan tu. Dia adalah suplemen. Boleh? Cukup dulu saudara sekalian. Kalau ada soalan apa-apa sila tanya, boleh staff saya bantu ataupun untuk boleh, yes, osteoarthritis lah. Arthritis tu maksudnya osteoarthritis. Yes, boleh sangat-sangat. Bagus soalannya. Terbaik keluar dah produk. Yes, alhamdulillah. Ini semua Tuhan bagi rezeki. Malam ni ada satu harapan baru untuk orang-orang yang macam saya lah. Saya yang teruja sangat. Yang paling dekat dengan diri saya ialah moringa, sacha inci dengan D3K2 dan kloto untuk buah pinggang kan. Tapi adanya ni, Masya Allah, dia lebih membantu dan orang kata apa macam complete lah. Okay. Alright, saudara sekalian ada soalan terakhir saya nak jawab. Where can I buy the... Okay, senang je. You call, ada number nanti kat atas tu, you tengok nanti. Ataupun ada saya punya dropshipper. Boleh je. Tapi pastikan you ambil yang original. Untuk malam ni saya kira tak adalah orang nak scam lagi kot. Tak tahulah kot ada orang duk usia lama ke, dia tengok-tengok kat kelang dia pergi ambil, dia buat lain, saya tak tahu. Tapi saya minta Allah bagi sedikit ruang untuk saya bernafas dulu sebelum orang nak tiru ke, nak tipu ke. Tapi kalau you order daripada HQ, you order daripada kita punya elite group tu yang jadi dropshipper saya, insyaAllah. Kalau untuk rheumatoid arthritis dan sedang ambil ubat methotrexate dan hydrochloroquine, boleh ambil suplemen ni juga? Yes. Jawapannya untuk siapa yang tengah makan ubat apa pun, yang ni bukan ubat, you boleh ambil. Dan bila you lebih improve, saya ulang, bila lebih improve, pergi discuss dengan doktor you dulu, boleh tak kurangkan ubat-ubat moden tu. Saya tak tahulah dia nak jawab apa, tapi you kena pandai-pandai lah kan. Sebab saya yang rosak buah pinggang adalah disebabkan oleh ubat-ubat moden. Terutama sekali painkiller. Itu saya mengaku. Tak boleh buat apa-apa. Masa tu saya tak jumpa Suppress Pro ni. Jadi sekarang kita syukur sangat-sangatlah, kita tak boleh sombong ya. Sebab ni semua kerja Tuhan. Saya sakit belakang dan pelipat kaki rasa tegang. Boleh. Orang yang sakit
yang doktor akan bagi painkiller tu, tolong ambil yang ni dulu. Sebab apa? Yang ni adalah anti radangan yang penyebab you sakit. Kalau you cuma bunuh sakit tapi you tak bunuh penyebab radangan tu, tak ada makna, you tak akan baik. Jadi ini lebih berpeluang. Sebab apa? Kita lawan asas dia, radangan. So boleh jawapannya kalau tengah makan ubat-ubat macam tu, terutama sekali painkiller, tolong kurangkan painkiller tu. Masya Allah. Kalau boleh jangan langsung. Bag number berapa doktor? Oh, saya tak tahu ada bag ni kan. Saya tak pandai, saya tak jaga tu. You kena check dengan HQ, boleh tak? Ada number tu HQ nanti. Okay, you contact boleh. Okay, saya doakan semua selamat, sejahtera dan sihat walafiat, dunia bahagia, akhirat syurga, dan jangan lupa senyum ya, senyum sokmo, dan satu lagi, let go and feel good all the time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.